Dah lama. Boleh sabar Anak, tak? bukan sabar, parking banyak tak? Parking banyak Tadi sekarang. akan nak masuk tadi ni semua Payah situ penuh, ke? Dik. Sana boleh. Buat apa? Astagfirullah. Tak Kerajaan apa, buat ambillah gambar. banyak parking ke? Ambil gambar. Tak apa, memang saya ambil sekarang ni. Akak beli ubat bukannya. Bukan anak saya dok dalam kereta sekarang, anak saya kecil. Nak fikir ubat akak, saya fikir anak saya. Tak payah nak fikir dah, jalan cepat. Tak payah nak banyak bunyi, jalan je. Jalan je. Tak tahu nak cakap apa. Dah jalan je. Adik dah kuajar sangat. Jalan tak, kau yang kau hajar dengan aku sekarang kau parking sini. Adik, Ya jalan je lah, jalan je. Halah, Jalan bodoh. kau ni bodoh. Kau bodoh kau parking sini. Okey, aku dapat satu video ni. Video ni ya akak dia parking dah bepak lah. Dah bepak. Tapi yang aku tak puas hatinya akak ni dah lambat. Orang tu dah tunggu lama. Minta maaf je lah mongok. Minta maaf. Kan senang minta maaf je. Kau dah lambat tak kisah beli ubat ke apa benda. Minta maaf. Senang kerja. Orang tu dah tunggu lama dah. Kau parking dah bepak. Kau minta maaf je senang. Minta maaf. Tak susah pun. Aduh, boboknya kau ni, Kak. Aduh, betul cakap kita kurang ajar dengan orang tua. Bukan kita nak kurang ajar. Macam mana nak cakap, kalau aku memang, minta maaf je senang. Maaf tu, minta maaf je senang. Itu paling mudah. Minta maaf kita pun dah sejuk hati dah. Minta maaf. Nak dah bepak tu turun handbrake ke apa pun. Mudah. Kerja dengan mudah. Jangan jadi macam gampang. Yang mana nak support Social Bus, link di bio. Boleh tekan sekarang.